Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Datuk Musi, yang berhormat Datuk Seri Presiden dan Saf Pimpinan di dalam Jabatan Bahasa Agung PAS, yang berhormat rakan-rakan panelis, tuan-tuan, saudara dan saudari para peserta sekalian. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan di atas jemputan pihak penunjuk untuk saya datang ke tempat ini. Dan saya sebenarnya pada awalnya keberatan datang kerana saya bukan orang politik, dan ini saya rasa kali pertama saya datang ke markas ini untuk cakap di atas ataupun di hadapan khalayak ahli-ahli PAS. Apapun, terima kasih kerana memberi perhatian kepada lontaran idea saya. Dan saya sebenarnya amat berterima kasih di atas beberapa input yang saya fikir berguna untuk saya sendiri, seperti yang ditulis oleh Tuan Haji Suki Latif dalam Harakah yang terbaru. Banyak sisi-sisi yang saya fikir cukup berguna bagi saya. Dan dalam waktu yang sama saya juga tidak melupakan reaksi daripada sahabat saya, saudara Ustaz Idris Ahmad dan saudara Ustaz Nasruddin Hassan. Saya terima ucapan mereka. Mereka tak perlu minta maaf kepada saya. Tak ada apa benda yang saya fikir saya perlu maafkan. Ini tradisi wacana yang terbuka, dan saya lihat apa yang kita lakukan pada pagi ini adalah merupakan suatu kesan langsung daripada keputusan parti untuk membuka dirinya kepada khalayak dan merakyatkan dirinya. Dan ini saya fikir satu petanda bahawa PAS adalah parti penting, bukan lagi parti meliput tepi gantang. Sebab itu ramai sekali yang nak datang pada pagi ini mendengar. Dan selain daripada itu, kita perhatikan media juga memberikan perhatian yang cukup minat kepada apa yang dianjurkan pada pagi ini. Saya ingin nak menekankan bahawa Aziz Bari dan tulisan Aziz Bari tidak penting. Saya tidak melihat sebagai sesuatu yang penting. Oleh kerana pada saya, apa yang saya ketengahkan hanyalah merupakan kesinggungan yang pada pengetahuan saya telah pun lama berlegar. Jadi pada saya bukan sesuatu yang baru. Dan saya tak perlu dihentak oleh kerana saya bukan kompeten. Tak ada gunanya menghentak saya. Saya orang di luar, saya tidak ada dilanggar. Ya. Cuma kalau ada yang baik, gunakan. Atau mungkin boleh diambil pengajaran dan digunakan. Dan saya bercakap di atas kapasiti sebagai seorang rakyat Malaysia, seorang warga yang saya fikir mempunyai hak. Rakyat Malaysia umumnya mempunyai hak untuk diberikan pilihan, ya, dalam konteks menentukan masa depan negaranya. Jadi dalam soal ini, parti-parti politik termasuk PAS mempunyai tanggungjawab untuk memberikan alternatif dalam bentuk idea, dalam bentuk program yang konkret, ya. Bukan lagi retorik yang begitu susah difaham, ya. Ini satu perkara bagi saya yang penting. Dan saya melihat sebagai seorang apa yang dikatakan sebagai aktivis kelembagaan, sebagai seorang konstitusionalis, yang penting, ya, sebagai prasyarat untuk suatu perubahan ataupun transfer of power yang aman dan teratur, khususnya dalam konteks dua parti. Beberapa minggu belakangan ini makin ramai yang bercakap soal dua parti, dan saya fikir PAS memainkan peranan yang penting dalam soal itu. Dan ini sebenarnya inilah konteks besar, gambar besar yang harus tidak dilupakan dalam kita menangani ataupun meneliti masalah ataupun input yang hendak dibincangkan pada pagi ini. Tidak timbul soal kalah di bahagian Pinang nak pecat presiden, tak timbul. Itu bukan isunya. Ramai sangat budak-budak yang bermain dengan isu-isu ini. Soal-soal samping dan soal kecil. Bukan ini yang menjadi perhatian. Ataupun mengapa Aziz Bari sekarang mencuba nasib, menukar angin, nak menjadi tunas politik. Itu tak betul. Saya nak jelaskan bahawa undang-undang perlembagaan itu adalah sebahagian daripada undang-undang awam yang merupakan the political side of the law.
Saya bukan saja nak suka-suka tidak jadi menganalisis politik, saya tidak ada kepakaran pun. Tetapi apa-apa yang berkaitan dengan kelembagaan yang perlu disinggung. Dan ada teori yang melatarinya sebenarnya. Jadi ramai yang tak sedar dan melihat saya sebagai orang yang diperalatkan oleh orang tertentu untuk membuat kacau. Tidak betul. Saya masih lagi sebenarnya cuba sedapat-dapatnya berada di dalam kerangka yang seperti itu. Oleh kerana ini penting bagi saya untuk membina satu tradisi di negara kita yang selama lebih 20 tahun ini gagal untuk dipertahankan oleh mereka yang memerintah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bercakap mengenai soal sistem dua parti, saya fikir sebelum sistem dua parti itu masuk ataupun dapat menerima ataupun dapat memenangi kepercayaan rakyat, dia mesti menunjukkan disiplin yang betul. Dan dalam konteks ini saya ingin nak menyatakan, ini bukan kali pertama saya kritik anggota kabinet. Kali pertama saya ingat lagi, saya mengkritik tindakan ataupun perbalahan terbuka di antara waktu itu Tun Dr. Lim Kek Kek dengan Tan Sri Anwar Musa dalam kabinet Dr. Mahathir mengenai soal isu tabung pembangunan bawah bandar. Kemudian saya juga mengkritik Datuk Seri Utama Dr. S. Yadin, ya, yang lari berlari dan cuba bercakap mengenai hal-hal yang bukan dalam kerangka ataupun dasar partinya. Jadi pada saya, apabila saya menyebut tindak tanduk Yang Berhormat Datuk Dr. Hasan Ali di Selangor, dan juga jangan lupa saya juga ada menyebut Yang Berhormat Iskandar Abdul Samad. Jadi mengapa kritikan kepada apa yang berlaku itu dibesar-besarkan? Jadi saya rasa ini satu perkara yang perlu diperbetulkan supaya kita dapat melihat kritikan ataupun ujahan dalam konteks yang betul. Jika tidak, nanti kita menyasar dan terlibat dalam peperangan ataupun pertikaian pribadi yang saya tak fikir harus disemarakkan ataupun melarikan kita daripada gambar besar yang kita nak tumpukan tadi. Jadi melihat ataupun berbalik kepada soal parti ini, saya mengatakan tadi bahawa risiko ataupun kesan daripada PAS membuka pintunya kepada rakyat ataupun PAS mahu menjadi pemerintah ialah bahawa ia perlu ataupun harus menjadi parti yang terbuka. Dan bagi ini sesuatu yang tak nak dikatakan dengan tumpuan media, dengan tumpuan masyarakat dan sebagainya adalah sesuatu yang lumrah sebagai sebuah parti yang penting dalam arena politik negara kita. Ya. Jadi jangan lagi bermain dengan cara lama. Ada problem sikit ini UMNO, ada problem sikit ini strategi ini grand design UMNO. Ini pikiran lama yang tak harus dilayan, dan kita harus fokus kepada apa yang disebutkan, apa yang ada dalam parti. Dan saya melihat dalam sebuah negara yang ada pelbagai tertulis seperti Indonesia, tindak tanduk, polisi, amalan parti amat penting dalam menentukan setakat mana perjalanan pelbagai itu. Saya tidak berniat untuk mengglorifikasikan perlembagaan. Apa yang saya buat adalah kerana perlembagaan ini adalah satu aturan, satu sistem yang semua kita kenal. Orang Islam, orang bukan Islam kenal itu. Jadi kalau kita tidak mahu menggunakan itu, saya fikir menjadi masalah pada parti itu untuk menjadi parti alternatif. Kalau dia cuba membawa benda yang lain, susah sedikit. Dan saya sudah uraikan betapa dalam konteks negara kita ini Islam ada tempatnya. Jadi jangan melompat kepada kesimpulan bahawa bagaimana dengan Islam. Saya fikir sebagai sebuah parti yang mahu menawarkan dirinya kepada khalayak yang ramai begitu, yang umat Islam sendiri pun tak faham Islam, tidak komited dengan Islam, ini harus dipikirkan apa strategi, apa pendekatannya, apa programnya yang hendak diajukan untuk memenangi hati rakyat.